Biasa kita dengar perkataan ataupun Mak Saleh, tak tahu daripada mana ayat ni kan. Woman always right. Betul tak? Orang perempuan selalu betul. Memang betul kok perempuan selalu betul? Betul. Kenapa tak ada disalahgunakan oleh ramai wanita? Saya dulu polisi rumah tangga. Dia kata, Ustazah, sebenarnya kita betul kan Ustazah? Dia cuba mengheret saya dalam masalah dia. Sebenarnya apa yang kita cakap pada suami itu betul kan? Sebenarnya apa yang kita fikir itu betul kan? Ustazah, sebenarnya apa yang kita, tindakan-tindakan kita itu betul kan? Cuma suami kita je kan tak faham Ustazah. Dia nak saya sokong dia, betul Tuan. Cuma suami perlu masa, suami Tuan teliti nak dengar ayat seperti itu. Tapi Nabi memberi jawapan yang sebaliknya. Nabi ajar jawapan yang sebaliknya. Nabi bersabda, hadis Hasan, Nabi bersabda, maukah kamu saya ceritakan tentang siapakah lelaki ahli syurga? Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, nak tahulah ciri lelaki ahli syurga. Lalu Nabi pun menjawab, Nabi itu di syurga, para syuhada itu di syurga, orang-orang yang benar itu di syurga, dan lelaki yang menziarahi saudaranya di ujung kampung akan masuk syurga. Nabi beri satu je ciri lelaki ahli syurga. Ia ada pada perkataan prihatin. Maksudnya prihatin, ada orang susah kat kampung, ada orang sakit dekat kampung, ada yang memerlukan pertolongan. Dia pergi hantar bantuan. Dia seorang yang prihatin. Dan keprihatinan ini, kalau mampu prihatin awal dua, dia mesti prihatin dulu kepada ahli keluarga, kepada isteri, kepada anak-anak. Suami kita prihatin tak? Macam pelan je. Memuri kebaikan suami. Ada macam tak suka seria je, takut saya tengok. Ustazah ni menyebelahi lelaki je, asyik lelaki. Ya, sebab orang tu bagi tadi tengah bengkak, dia tak boleh terima ayat. Musliman, prihatin lelaki beza dengan kita. Kita faham dah ni, muslimat dah yang pakar daripada saya sampai yang nikah 30 tahun, 40 tahun. Kemudian dia, Ustazah bertahu, baru kahwin 2 tahun. Tunggulah bila umur 60, baru tahu Ustazah. Tak rasa lagi. Muslimat sekalian, bila sebut prihatin, cara Allah SAW bersabda, maukah kamu saya ceritakan siapakah wanita ahli syurga? Nak tahu tak ni? Lalu Nabi pun berkata, wanita ahli syurga itu, dia seorang yang penyayang. Siapa penyayang? Kat tangan? Ya agak dah. Perasaan. Masya Allah. Memang betul tak perasaan? Betul-betul penyayang. Angkat tangan. Siapa penyayang? Masya Allah. Semua ni wanita-wanita penyayang ya. Jadi perhimpunan wanita penyayang sedunia ya, berkumpul di masjid Bukit Jerutega penyayang. Sebab itu lelaki prihatin, perempuan penyayang. Sebab itu cara perempuan tunjukkan kasih sayang dengan lelaki berbeza. Lelaki tindakan, dia boleh makanan, tapi tak sebut sayang, beri makanan dekat awak sebagai tanda saya sayang pada awak. Ada. Kalau gitu mungkin ciri-ciri dekat nak meninggal dah tu. Kalau ketemu ayat-ayat yang romantis macam tu, tak ada. Dia boleh bagi saya letak je atas meja kan. Tak ada ucapan-ucapan dah. Kalau kita macam-macam ucapan, masak spesial bang, awak tahu tak, saya sebenarnya tak penat tadi, saya tak larat. Tiba-tiba saya teringat awak ada suka makanan ni. Saya pun cari-cari cerita panjang. Saya cari dalam peti ais, alhamdulillah ada. Lepas tu adalah saya tak cukup, saya sanggup tunjuk perempuan dia punya penyayang tu, kasih sayang tu, dia memang tunjukkan, nampakkan nak suruh suami rasa. Dia belai-belai suami dia. Kan wanita penyayang semua. Biasa kita tak rambut suami.